Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Kuatnya aircon. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Korang apa? Tak. Dah lupa dah. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okay, saya alhamdulillah sihat. InsyaAllah alhamdulillah sihat. Okay, sekarang ni saya dekat Shah Alam, dekat Pejabat Agama Negeri Selangor. JAIS lah, Jabatan Agama Islam Selangor, macam tu. Temankan suami saya hantar borang nikah. Sebab suami saya ni kan Tok Kadi, angkat nikah orang. Jadinya setiap kali suami saya angkatkan nikah orang tu suami saya akan hantar dekat JAIS setiap minggu macam itulah kan. Setiap kali orang nikah lah, setiap kali orang nikah akan hantarlah orang tu. Terbatuk pula, sorry. Tersedak. Ada orang sebut nama atau ataupun ada orang rindu ke? Siapa rindu tu? Korang ke? Perasan je. Okay, saya alhamdulillah saya ini segar sikit badan sebab malam tadi walaupun tidur tak cukup, tapi kan disebabkan kita jaga makanan yang sihat, insya-Allah kita punya saraf badan kita semualah kan, jadi okey lah, jadi baik semua insya-Allah. So hari ni kan siapa yang saya nampak, sekejap saya tunjukkan korang. Dekat sana tu kan, korang perasan tak? Tapi tak nampak guys. Yang warna kuning tu kan, yang kuning tu. Lepas tu tak nampak lah. Boleh nampak kat tinggi sikit. Yang sana tu yang warna kuning, ada merah. Tu ada orang berniaga lah. Berniaga. Tak tentu, kadang diorang buka kejap tutup, kita tak tahu waktu bila diorang buka kan. Dan tak tahu apa sebab diorang buka, ada event ke, ada program ke kan. So saya nak pergi sana, nak pergi tengok apa diorang jual. Lepas tu nak beli mana yang kita minat. Tak sabarnya nak beli, nak tengok. Tapi tunggu sampai saya balik daripada pejabat pula, daripada hantar. Macam nak cakap tunggu sampai saya balik dia tengah hantar borang tu. Sebab nanti siapa nak jaga si kecil tu? Si kecil tu tengah tidur. So okay, hari ni kita nak cerita pasal apa ya? Apa yang saya nak cerita? Okay, saya nak cerita pasal, saya nak share tak benda ni. Tapi itulah, kalau saya share lah kan, adakah membantu ataupun tak membantu. Saya macam ragu-ragu, was-was nak share cerita ni. Dan kadang-kadang orang suka dengar cerita sebab nak tahu kita ni apa yang kita buat, apa yang kita kita sakit ke apa kan. Kadang kita tak tahu yang penonton tu hater ke tak hater ke. Tapi itulah sifat saya, macam ragu-ragu nak share. Tapi boleh je nak share supaya yang pendengar, yang menonton saya punya video ni ada pengalaman ke kan, ataupun ada pernah situasi macam saya ke kan. Bolehlah share kongsi pendapat kan, kongsikan pendapat ataupun berikan satu tips ke. Saya nampak ada orang pakai purda di belakang saya. Mungkin dia buat ada urusan juga dekat JAIS. Biarlah. Okey, sambung balik. Baby saya dah mula macam tu. Ni dengar saya cakap tu. Okay, sambung balik tadi cerita. Itulah saya nak cerita pasal sebenarnya
sebenarnya pasal ni. Alamak, cerita je lah pasal emosi. Emosi dengan mental sama kan? Entahlah nak sama ke tak. Nanti saya search balik lah dekat Google. Sama ke tak emosi dengan mental. Saya pernah share cerita saya yang pasal depression kan. Dekat video, nanti saya cuba cari balik video saya yang lama-lama saya post tu. Nanti saya letak link dekat bawah ke, ataupun korang cari sendiri ke. Saya pernah share. Sekejap ada bunyi motor. Bunyi motor pula. Okey dah, bunyi motor dah pergi dah. Okey, saya pernah share cerita sebelum tu kan. So nak ceritanya, tapi yang video tu saya tak jumpa doktor lagi. Jadi ada juga beberapa orang yang cakap selagi kita tak buat check up dekat doktor, kita tak boleh sahkan kita sakit benda tu, sakit depression ke, sakit bipolar ke. Tak boleh. Jadi saya pun silap jugalah pergi buat video tu, lepas tu cakap saya depression lah apalah. Padahal saya tak jumpa doktor pun kan. Pandai-pandai buat uji kaji diri sendiri. Pandai-pandai je labelkan diri sendiri macam tu. Padahal kita tak buat check up pun, doktor pun tak sahkan kita sakit tu lagi. So okay, itu dah lepas. So sekarang ni saya dah mula tekad lah, macam nak pergi hospital, nak sahkan saya punya sakit ni. Yelah, kadang-kadang saya rasa macam ada benda yang mengganggu. Ada benda mengganggu. Kadang-kadang lah. Sebabnya saya fikir kan, kadang-kadang benda tu mengganggu tu sebab kita seorang-seorang tau. Kita seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada orang, maksudnya tak ada partner. Bukan partner, macam tak ada orang yang saya nak bersembang, berborak. Kadang-kadang saya kan suka, kadang-kadang ada masa lah saya memang suka bersembang. Tapi itulah, kalau ikut hukum agama, jangan banyak bersembang. Banyakkan diam, zikir. Gitulah sebenarnya hakikatnya. Tapi itulah, kita kadang-kadang manusia lemah. Kadang iman tu macam lemah tau. Bila iman tu lemah, faham kan? Maksudnya bila iman tu lemah, semua lupa dah agama tu. Sebab itulah dia kena ada orang yang dekat sangat dengan Allah tu, dia akan sentiasa bimbing kita, sentiasa ingat Allah. Sebab tu kena cari kawan, cari orang yang mendekati Allah, yang sentiasa agama dia kuat lah. Dan cari kawan macam tu sebenarnya. Sebab kalau kita cari kawan orang yang tak agama, yang foya-foya dengan dunia kan, kita pun ke arah tu lah. Tapi kalau kita dapat kawan yang sentiasa mengingati agama, mengingati Allah, kita adalah semangat. Kita pun semangat nak dekat dengan Allah lagi. Gitulah. Itulah sebenarnya saya tekad nak pergi hospital. Tapi InsyaAllah nantilah. Bukan buat masa sekarang ni, nanti kot, nantilah. Mungkin tak tahu lagi bila. Nanti saya share lah kalau saya pergi. Ada mata saya ni kenapa menilor ni? Sebab apa saya geram tengok orang tengah kemas-kemas booth. Booth kita. Orang tengah siap-siapkan jualan-jualan diorang, niaga di luar sana. Saya tak sabar nak pergi nak tengok apa yang diorang jual, kan? Okay, sekejap. Tengok rekod ke tak? Rekod. Itulah. Sebab saya kan dia ada kadang-kadang ada gangguan lah. Bukan gangguan syaitan. Memanglah gangguan tu daripada syaitan. Maksudnya kadang-kadang fikiran saya ke laut tau. Kadang-kadang bahayalah. Kita tak nak cakap dekat sini benda ni. Cuma kadang-kadang mengganggu benda yang disuruh kita buat benda yang tak baik. Macam tu. Kita tak nak lah benda tu berlaku. Tak nak benda tu berlaku. Dan tak nak kita
bila benda tu berlaku, kita nak kita ada kiss. Kita ada kiss. Apa ada orang tengok-tengok kereta kita. Hai. Tak concentrate kat sini. Okay. Jadi kan, itu yang membuatkan saya macam Kenapa saya macam tu. So bila saya cerita dekat sepupu saya, sepupu saya cakap, pergilah hospital. Sampai saya dah sampai, nanti kita sambung tau. Kita nak tengok orang jual apa. Tak buka lagi. Ini buat nombor. Tu sana makanan. Kalau apa? Tengok. Tak ada orang buka lagi. Ini pembalik. Ni air. Dessert tak ada orang buka lagi. Oh, blender ada. Kumpul cuba nak cuba. Bukan. Ni pakai tangan je. Tahan ni. Oh, tengoklah. Tengok bau penat kecil ni. Tu bagian ni. Tu je. Tu je lah kan. Nak tengok yang tu. Chopper. Dah, okay. Mak. Apa nak makan? Buatlah seperut. Kalau tak ni tempat lain dia apa? Ya. Itu cheese coat. Tak nak cheese coat. Itu soto. Jom. Tak nak. Kopi. Tak ada apa. Kau balik nak? Ya, Mak. Apa dah tu? Kau balik. Parking kat situ sebab baby ada kat dalam kereta. Makan kat sini. Lepas tu tunggu sambil ambil order. Kita jumpa kucing. Comel. Mana dia? Kau cari apa tu? Adik dia ambil je. Ada air aiskrim. Ada aiskrim, ada air kopi. Cuma kali yang mesti ambil. Ini pun.
Ramai lagi friend tak balik. Kuat sikit. Makan apa ni? Makan tak makan? Masak tadi? Masak? Baru nak masak abang dah ni. Tapi masa tu tengah tidurkan baby lagi, tengah bedung semua kan. Terus nak masak, abang ajak keluar. Kita keluar lah. Sekarang dekat depan kedai Arena, tengah tunggu suami saya belikan nasi ayam untuk anak saya baru balik sekolah. Sebabnya saya tak masak. Saya tak masak lagi sebab temankan suami saya pergi Jais tadi kan. So bila temankan suami saya, faham lah masak mesti tak sempat. Tapi tak apa, beli satu lauk je untuk kakak. Saya punya tak payah sebab sekejap lagi saya nak masak, saya nak makan lauk yang saya masak tadi bukan kan, nanti. So lepas tu tadi singgahlah kejap dekat Public Gold. Tak sangka pula dekat dengan rumah. Alamak, anak nak bangun. Sekejap Ni mochi puff original. Mochi puff durian. Puding susu vanila. Puding souffle. Ni jangan bagi Syifa, dia tak makan. Jangan bagi Syifa. Puding susu vanila sama Sam. Yang ni puding asli. Syifa tak makan, dia tak makan. Itu tak boleh buang je. Mochi puff Hokkaido. Melon. Total RM46.50. Ting. Suami saya tapau. Tak tahu siapa bagi. So hari ni saya baru dapat rasa. Sebelum ni pernah minta order belikan ni, tapi tak jumpa. Baru hari ni, sekian lama menunggu, baru dapat makan ni. Tapi ada dua. So saya makan dulu tau. Okay, saya dah buka pun untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lembut. Berlemak guys. Ni kan makan cepat ni. Lembut. Yang warna putih tu dah rasa macam nak masam-masam. Sedap lah. Nanti nak panggil anak semua makan, habiskan. Alhamdulillah, saya punya order mochi. Ni mochi Mika. Tada, anak. Saya order 6. Sorry tau kalau saya cakap macam ada pelat-pelat ke apa ke, sebab saya tengah pakai retainer. Okay, saya keluarkan. Dengar tak suara saya? Saya cakap perlahan sangat-sangat sebab nak tahu tak sebab apa? Tada. Anak saya tengah tidur, tapi dengan suara saya dia mamam-mamam. Biarlah dia. Okay. Yang saya tahu saya order apa ni? Okay. Yang ni saya order strawberry cheese. Ni biscuit. Ini vanilla. Yang ni durian. Tak sabar nak makan. Rasa dia macam mana? Sebab semalam saya rasa mochi daripada Family Mart. Mochi durian dia memang durian dia palsu, fake punya. Maksudnya durian dia macam durian makan jajan tu, bukan original. So tak sedap. Tak sedap guys. Yang sedap original. Saya kena buka retainer dulu, lepas tu baru dah boleh makan, nak rasa. Okay, sekejap lagi kita sambung. Ok,
Okay korang, saya tak bersiap lagi. Saya tak pakai tudung. Maksud saya tak bersiap nak masuk dalam kamera. Jadi ini saya akan makan dari belakang kamera je. Boleh kan? Boleh kan? Sebabnya malasnya nak ambil tudung semua. Nak tutup kepala, nak lilit kepala, nak tutup muka sekali. Itulah, nak jadi content creator ni jangan malas guys. Jangan malas macam saya ni. Okay, kita buka durian ni. Durian tak sangka pula warna hijau. Saya rasa kulit dia warna hijau, isi dalam dia warna kuning. So kita ambil mana yang macam gebu sikit ni tu. Kita rasa sikit. Ya Allah, lembutnya. Bila pegang lembut sangat guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dia punya krim dulu. Oh, sedapnya. Dia bela. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni gigit yang pertama. Belum sampai lagi dia punya krim. Mungkin saya gigit kecil kan, mulut kecil. Dia punya hijau di tepi ni memang lembut sangat. Sedap. Okay, gigit yang kedua pula. Ya Allah, sedap. Sedap sangat, lembut. Dia punya mochi ni dia tak liat sangat. Lembut ni. Dia mudah nak kunyah. Dia macam rasa mochi dia tu rasa macam kuih koci. Gitu. Kuih koci dia macam mana? Dia macam kenyal-kenyal macam tu. Tapi ni mochi kiranya kuih koci trend Melayu. Yang ni trend orang Jepun. Okay, tadi lagi kita yang ketiga. So sekarang yang keempat pula. Bismillah. Okay, rasa dia macam krip durian. Okay. Siapa pernah makan krip durian, rasa dia sama. Beza dia kulit. Krip durian, dia punya kulit dia macam lempeng kan, tapi nipis sangat-sangat. Tapi mochi kulit dia jenis kuih koci. Siapa pernah makan kuih koci? Gitu rasa dia. Bezanya kuih koci rasa pulut sangat kan, tapi yang ni mochi ni dia mungkin bancuhan dia campur dengan susu kot. So tak adalah rasa kuih koci tu, cuma tekstur. Maksudnya dia punya rasa dia lah sama. Saya picit-picit. Geram ni. Habis. Sedap. Dia punya putih-putih ni kan, dia punya bedak ni rasa tepung jagung. Okay, tepung jagung. Durian tetap tepi. Rasa dia sedap, tak manis sangat dan tak tawar, tengah-tengah. Kan ada setengah manis kan, ni tak manis. Bagus. Nice dia rasa dia. So sekarang kita nak rasa yang ni pula. Okay, kita rasa vanilla. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dia tebal kan, dia sapukan bedak. Kita nak rasa dia punya topping dia, krim dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Saya geram lah. Saya jealous sangat orang pandai buat dia punya tepung, dia punya kulit mochi ni.
Saya nak buat tau, tapi risau tak jadi. Geram. Macam main slime tu, dia punya lembut dia tu. Sedap guys. Vanilla dia rasa macam custard, tepung custard tu. Sedap sangat. Bismillah. Betul. Dia rasa macam tepung custard pula. Macam puding custard tu dengan rasa roti Gardania yang ada perisa vanilla tu. Rasa macam tu lah. Dia tak manis sangat. Boleh lah, bagi saya okey. Kalau bagi bintang 3/5 lah. Durian 4/5. Okey. Sedapnya, tapi dah muak. Saya baru makan 2. Ni 1, 2. Ni tak tahu dah boleh layan ke tak. Muak dah. Ya Allah, dah muak dah. Dah kenyang, dah muak dah. Macam nak muntah. Guys, saya tak boleh rasa ni lah. Ni. Saya terpaksa simpan balik kat Xbox. Sebab nanti kita sambung ataupun bagi anak saya makan. Saya macam nak muntah. Sebab apa? Muak. Saya ni bukannya peminat dessert sangat. Sekadar nak rasa-rasa je. Tapi berbaloi lah beli macam ni. Dia beli banyak, sekali makan biar rasa macam nak muntah, lepas tu dah tak ingat dah. Itu saya. Kalau sekarang saya nak pergi minum air masak. Nak cuci tekak. Sekejap Saya minum air masak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa, mochi saya dah simpan kat dalam Xbox. So saya minum air masak pula. Bismillah. Itu. Ni bukan air bubble tau. Ni air koi. Air bubble dah habis. Botol je tinggal. Alhamdulillah. Ya Allah. Tadi rasa macam nak mual lah. Nak muntah. Itulah saya. Kalau saya buat makan-makan macam apa, macam tu kan, macam krim-krim ke, tak boleh buat banyak. Dia macam nak muntah. Okay lah. So itu sahaja video saya kali ni makan mochi tanpa tengok muka saya. Sorry guys. Dan minta maaf sebab tak ada permulaan tadi. Beri salam. Assalamualaikum semua. Gitu. Sebab tadi nak cepat sangat kan. Konon nak cepat. Last. Alhamdulillah. Tak sangka pula, sambil saya buat video, anak saya si kecil tu lena tidur. Tada. Dia tidur lena guys. Bila saya bercakap, ingatkan saya bercakap mengganggu tidur dia. Rupanya makin saya cakap macam ni, makin lena dia tidur. Alhamdulillah, syukur ni'mah. Itu salah satu rezeki jugalah kan. Bertuah orang kata rezeki. Bukan rezeki tu dari segi duit tau. Rezeki dari segi sorry tak nampak pula sini. Dari segi nikmat yang Allah bagi. Contoh anak senang jaga, macam gitu. Itu rezeki.
ada rezeki. Rezeki macam-macam tu lah. Bukan rezeki ni orang ingat duit je kan, bukan. Rezeki tu pelbagai, banyak. Apa yang kita rasa macam nikmat, kita rasa happy, itu adalah rezeki. Tapi kalau ujian datang bertimba-timba kat kita, itu pun rezeki juga. Rezeki tau. Rezeki orang yang ada ujian. Sebab apa? Rezeki Allah sayang kat kita. Allah suruh kita ingatkan kembali pada Allah. Itu rezeki kan. Orang yang tak ingat-ingat kepada Allah ni, itu tak ada rezeki lah dia. Itu kena banyakkan berdoa lah. Okey lah, itu sahaja video saya kali ni, makan mochi tanpa tengok muka saya, hanya sekadar bawas je. Okey, terima kasih korang sudi tengok video saya sampai habis. Selama ni ada video saya macam repeat ke apa ke, minta maaf je. Mana yang manfaat tu korang, mana yang ada manfaat tu korang ikut lah, mana yang tak ada manfaat tu jangan ikut tau. Okey, itu sahaja video saya kali ni. Berkali ulang lah dui. Itulah. So dia nampak kan bertumpuk-tumpuk ni kan, mesti korang tanya apa benda lah ni. Inilah tadi yang makan mochi, tepung dia tu. Dah lah makan atas katil. Atas tilam. Tak apa, boleh kibas, boleh tukar cadar, boleh basuh. Senang. Hidup ni senang, tak payah complicated sangat lah. Okay. Okay lah. Nanti kita jumpa lagi dekat video seterusnya. Terima kasih tau sebab sudi subscribe, like dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak baru je habis selesai solat, dia nak makan mochi pula. Bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Bismillah. Siapa kak? Siapa? Durian. Si durian? Tidak. Kau boleh jadi durian. Nyamuk ke lalat tu? Nyamuk. Nyamuk pun nak masuk juga dalam video. Mana kunyit? Tunjuk sini tengok. Sekejap. Kita jatuh. Sekejap ni. Kau boleh makan lagi. Banyak nak kali saja. Suka warna kuning. Sedap. Macam rasa durian je. Sebab nak letak, boleh letak macam tepung ni. Saya ingat tau. Mochi ni besar tau guys. So dia kalau orang besar mungkin dalam 5 kali gigit roh habis kot. Tapi tengok dah dia kalau besar mulut dia, boleh lah dalam sekali 2 ngap terus. Sedap. Nak lagi ke? Saya nak lah. Muak kan? Besar ni. Tak ada yang kecil. Yang semalam tu kecil ke boleh je. Makan lagi tak nak dah. Muak kan? Tapi dah jilat tangan tu. Sedap tak? Tak. Sedap kan? Tapi cepat kenyang. Sebab dia buat besar. Muak. Okay, bye. Hai semua. Okay, ni hari yang lain. Ni mochi kita order lagi. Konon dah hari tu tak nak order mochi lagi kan. Kononnya itulah last order. Rupanya order lagi guys. Sebabnya anak saya yang nombor 2 tu, si Syifa tu, dia tuntut dia punya mochi. Mochi dia dah habis sebab kita orang makan.
habis. Sebab masa tu dia demam. Ingatkan dia tak nak makan, rupanya demam-demam pun nak makan juga. So sebeli lagi. Kali ni kita beli banyak sikit, 8. Tapi berlainan lah, cuma yang sama durian je. Sekejap ni kita nak buka dulu plastik ni menggunakan 2 tangan. Okay, dia punya ni bekas saya tumpah sikit. Saya rasa mungkin pelisa mangga ataupun biskut ke. Okay, ini durian sama kita pernah order kan, kita tak apalah. So ini Oreo, ini apa nak saya order red bean. Oh, saya order red bean. Ni mangga, ini pistachio, ini caramel, ni biskut. Biskut pernah order kan dengan durian. So yang lain semua lain-lain kita nak rasa. So saya makan dulu sikit. Lepas tu lepas apa makan dululah.